keceriaan menjadi kesuraman. Sejak daripada tahun 2024, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira 2 juta bagi kerja-kerja pemulihan secara berperingkat. Dan saya sangat menghargai peranan jabatan-jabatan kerajaan di daerah Hulu Terengganu seperti pejabat daerah, JKR, Majlis Daerah, Jabatan Perhutanan, pejabat Adun Telemon yang bersama-sama membantu Jabatan Pertanian menjadi jabatan angkat bagi sama-sama menyumban untuk mengembalikan keceriaan Taman Pertanian Sekayu dan seterusnya menggamit semula kehadiran pengunjung. Pada 24 Julai 2025, kita mula buka Taman Tema Air di Taman Pertanian Sekayu yang dibuka secara percuma dan kehadiran pengunjung adalah sangat-sangat menggalakkan. Yang berhormat Telemon, untuk makluman, kehadiran pengunjung bagi tahun 2025 ialah seramai 75,669 orang. Satu angka yang sangat besar. Kemudian bermula daripada 25 Mac tahun ini, tahun 2026, beberapa kemudahan lain mula dibuka, antaranya tapak perkemahan, Dewan Orang Ramai dan chalet selepas daripada proses baik pulih selesai. Dan ada beberapa lagi kemudahan yang sedang dalam proses naik taraf dan baik pulih secara berperingkat bergantung kepada kemampuan keuangan kerajaan negeri. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan?